Okey, kita sambung lagi dengan soalan nombor 2 dengan praktis Kendiri 6.2C. Jadi soalan nombor 2 tu berbunyi lorik rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear yang diberikan. Okey, jadi kita kena lorikkan kawasan yang memenuhi syarat Y lebih besar daripada 2X tolak 4, X lebih besar daripada kosong dan Y lebih besar daripada lebih kecil daripada kosong. Jadi apa yang cikgu akan buat? Cikgu akan lorikkan sekali lagi ataupun lakarkan sekali lagi graf ini dengan yang ini. Okay, sebab kita akan lorikkan jawapan sebenar di kawasan yang diberikan. Okay, jadi kita akan buat macam mana? Kita tahu garisan ini iaitulah garisan Y sama dengan 2X tolak 4. Jadi untuk mencari kawasan yang berkata Y lebih besar daripada 2X tolak 4, kita lorikkan lukis segi 4 di dua-dua belah. Jadi kamu tengok segi 4 yang ini di atas segi 4 yang ini. Okey, jadi untuk besar yang di atas. Jadi kawasan yang kita nak adalah kawasan atas, jadi kita buang kawasan di bawah. Okey, kita buang kawasan tersebut, nanti kita akan lorikkan kawasan yang tinggal kosong lagi. Kemudian kita nak juga kawasan X lebih besar daripada kosong. Di manakah kawasan X lebih besar daripada kosong? Iaitu berada pada paksi Y. Okey, X sama dengan kosong berada pada paksi Y. Okey, jadi pada paksi Y, kenapa cikgu ulang balik? Kalau sini 1, maksudnya koordinat sini 01. Kalau di sini 5, koordinat sini lah 05. Jadi sepanjang paksi Y, nilai X adalah kosong. Jadi itu sebabnya nama dia X sama dengan kosong. Jadi kalau kamu tengok sini, contohnya kalau dekat sini lah 2, di sini negatif 2. Yang lebih besar daripada kosong adalah sebelah kanan garisan. Jadi yang kita nak sebelah kanan garisan ini, sebelah kanan paksi Y ini, jadi kita buang sebelah kiri paksi Y. Kita buang yang kita tak nak. Kita gunting yang kita tak nak. Dan kemudian kita kata kita nak Y kurang daripada kosong. Y kurang daripada kosong kalau yang paksi Y ini nilai X-nya kosong. Jadi kamu boleh agaklah kot kalau Y lebih kecil daripada kosong ataupun di manakah garisan Y sama dengan kosong berada pada paksi X. Kalau yang ini koordinatnya 2, maknanya 2, kosong. Kalau sini koordinat dia 4, koordinat dia sebenarnya 4, kosong. Okey, jadi dia nak yang kurang daripada kosong. Ni garisan dia. Kurang mestilah di bawah. Jadi yang atas itu kita lorikkan. Jadi nampak tak ada tak kawasan yang kita tak lorik lagi? Yang ini kita ada macam segi 4 sikit tu kan, tapi tak berlorik. Jadi yang tinggal segitiga sini saja yang tidak berlorik. Jadi untuk menghantar jawapan, kamu loriklah kawasan ini. Ini kawasan yang kamu perlu lorek supaya kamu boleh hantar jawapan ini kepada pemeriksa untuk dapat markah penuh. Okey. Jadi kalau kamu tertinggal sedikit pun kawasannya dan tertinggal sedikit pun habis. Jawapan sekali, ni kalau ni ada 1, 2, 3 akan jadi segitiga. Kalau ada 4 ketaksamaan akan jadi segi 4. Berkuranglah. Okey. Alright. Jadi itu untuk A. Bagaimana pula dengan B? Sekali lagi. Okey? Jadi pertama, Y kurang daripada 2X tambah 4. Kalau macam ni kita lukis segi 4, lukis segi 4. Yang mana kita nak? Yang kurang ada di bawah. Yang bawah ni. Yang tak nak ada atas. Kita lorek yang atas. Bukan bermaksud kita nak buang dia. Okey. Dan kemudian kalau dia kata X kurang daripada 3, yang ini X3. Sini X kosong, sini X nya 5. Jadi kurang sebelah sini, sebelah kiri garisan ini. Ni garisan ni garisan X sama dengan 3. Tak label ke? Oh ada. Dia tulis ni X sama dengan 3. Okey, jadi dia nak kurang per 3, kita buang yang lebih pada 3. Dah, okey dah. Kita buang dah. Kemudian
X. Cikgu salin betul kata ni. Kurang daripada 3, lepas tu X lagi. Macam tak betul je. Betul. Tapi dia kata X kurang daripada 3. X. Oh, okey. Lebih besar pada kosong. Okey, ini sebenarnya tak betul. Lebih besar pada kosong. X lebih besar pada kosong. Dan kosong mana? Yang ini. Seperti yang ni. Jadi paksi Y ni ialah X sama dengan kosong. Lebih besar pada kosong bermaksud dia nak yang sebelah 5, bukan nak negatif 5. Jadi kita buang pula yang ini. Ada lagi? Akhir sekali Y lebih besar pada kosong. Seperti tadi juga, yang ni garisan dia Y sama dengan kosong. Jadi lebih besar pada kosong di atas, yang kurang pada kosong yang di bawah. Jadi nampak tak kawasan ni? Jadi itulah kawasan yang kamu perlu loretkan untuk dihantar pada pemeriksa. Pastikan kamu loret sepenuhnya kawasan tersebut. Okey, dalam buku tu mungkin kecil sajalah. Okey?